Jangan masukkan dalam doa kita pada hari mustajab kejatuhan untuk orang yang menzalimi kita. Saya tahu kita ada tak suka dengan orang tu, saya tahu kita ditindas, saya tahu kita dalam keadaan tuan-tuan mungkin dizalimi. Jangan doakan keburukan untuk orang lain. Jangan. Doa untuk kebaikan kita, doa moga Allah balas sesuatu kebaikan kepada kita, doa moga Allah berikan hidayah kepada mereka, doa agar mereka berubah untuk menjadi lebih baik. Saya tahu doa tuan-tuan mustajab. Saya tahu doa orang yang dizalimi tuan-tuan boleh menyebabkan kehancuran kepada orang lain. Tetapi tuan-tuan, sekiranya kita mendoakan kebaikan untuk dia, itu lebih baik daripada mendoakan kehancuran. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Saya pernah ulang dan saya pernah bagi tahu dengan tuan-tuan, kalaulah mereka yang menzalimi kita dihancurkan oleh Allah, kehancuran mereka bukan kerana doa kita, tapi kerana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi tuan-tuan kalau tuan-tuan masukkan dalam doa tuan-tuan ini kehancuran untuk orang lain, melainkan kehancuran berkenaan tentang, sebagai contoh tuan-tuan, di Islam lainlah